Selamat pagi. Okay, I'm done with the first guest house dekat Sentul, dan tengah pergi next guest house dekat Bukit Bintang. Jom. Aku rasa ini memang tourism. Finally, nice lah sebenarnya. Sebenarnya ini nice. Oh, ini MRT first time aku tengok. Sebelumnya 2 tahun sebelumnya aku tak pernah tengok sini. Sentul Barat. Terus aku jalan kaki, lepas tu okey, cuba cari macam mana boleh pergi Bukit Bintang dari sini. Okey, aku sekarang kat sini dan pergi cari transport ke Bukit Bintang. Memang long time aku tak pernah transfer dengan public transportation. Cuba cari, boleh lah, boleh. Macam mana tak boleh? Okey, dari sini first time aku kena pergi mana? Sekarang kat sini, dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sini, Tun Razak Exchange. Hopefully aku boleh pergi dengan tak ada masalah. Boleh juga kan? Jom. Ciao. Lamanya tak datang MRT dan minitnya tak bertukar. 11 minit sama-sama daripada 10 minit saja. 10 minit sebelumnya sama-sama je, sama 11 minit. Memang tak bertukar. Ini memang first time aku see kat dalam MRT ada driver. Wow. Lamanya itu. Aku tunggu lamanya. Ini first time aku naik PYC kan? PYC, a yellow train kuning. Train kuning tapi lamanya. Satu station macam 10 minit tunggu. Lama. Aku tak tahan tunggu train tu, sebab satu stesen macam lebih 30 minit aku tunggu, dan orang lain pun tak boleh tahan. Orang lain pun tak boleh tahan tunggu kat sana. Jadi banyak orang dari keluar lagi ke stesen dari train tu. Mungkin ada macam service station, kat station ada problem. Jadi ya, tak boleh tahan, tak boleh tunggu lama lah. Lepas ke atas station tu, ini station mana? Lupa. Anyway, makan donuts, tak boleh tahan, lapar. Ciao. Aku makan dulu, lapar gila. Aku eventually cari Grab ke hotel. Bukan yang train lagi. Aku tak nak naik train lagi. Tunggu Grab lah. Tunggu Grab. Apa lagi? Dekat station B. Alright. Hospital Kuala Lumpur. Jadi lapar juga. Cari makan dulu. Terus ada mosque, ada masjid dekat sini. Okey lah. Aku lagi cari sini Char Kway Teow Titi Wangsa. Sebab aku lapar lah. Cari makan dulu.
Yang dekat sini yang aku nak cari bihun goreng. Bihun goreng ayam. Terus carilah. Lapar lah. Duduk dulu terus aku nak makan bihun goreng ayam. Wow. Lepas naik fail like train, dan aku cari bihun goreng ayam walaupun sebelum aku datang ke hotel. Udah dulu. Memang aku fikir tak boleh tahan lapar sebelum aku arrival dekat hotel tu, dekat Bukit Bintang. Jadi aku datang restoran dan order lah. Makan dulu. Lapar gila. Lapar sampai mati. Oi. Okey, dah dapat. Aku rasa lepas aku habis bihun goreng ayam ni, aku boleh makan nasi goreng kampung ayam juga. Double. Makan dulu. Ciao, boleh. Okey, aku dah habis makan nasi bihun goreng ayam. Lepas tu pergi naik Grab. Pergi naik Grab sampai mana? Yang station tu. Nama apa? Lupa lagi. Lupa. Mana namanya? Station Hospital Kuala Lumpur. Betul. Jom naik dulu. Okey, aku dah sampai guest house baru dekat Bukit Bintang. Namanya Revel Backpackers. So, resting dulu. Nanti aku datang lagi. Ciao. Jom.